Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Muhammad Aizir bin Muhammad Saleh, Pengetua Cemerlang SMK Taman Dr. Ismail. Yang dihormati Yang Mulia Puan Tengku Hairah binti Tengku Abdul Hamid, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang dihormati Puan Sabariah binti Yusof, Penolong Kanan Hak Orang Murid. Puan Zurina binti Mak Ali, Penolong Kanan Curriculum. Puan Zalinah binti Tukiran, Penolong Kanan Pendidikan Khas. Guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru barisan AJK PIBG yang hadir hari ini, ibu bapa dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur ke Allah SWT kerana saya dapat bersama hari ini dengan para ibu bapa bersama keluarga SMK TTI Dewan Bestari sempena hari penetapan target SPM tahun 2025. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak sekolah kerana sudi menjemput saya ke majlis yang amat bermakna hari ini. Saya juga hari ini mewakili PIBG SMK TTI dan juga YDP Cik Yazid Ikhman. Dia tidak dapat hadir kerana ada dua tugasan yang juga menyampaikan salam kepada semua keluarga yang hadir hari ini. Hadirin yang dikasihi, hari penetapan target SPM 2025 mempunyai maklumat khusus untuk meningkatkan potensi dan mengukuhkan ilmu dalam kalangan murid. Saya pasti ibu bapa yang hadir hari ini benar-benar mengharapkan kecemerlangan anak-anak dan juga kecemerlangan sekolah, kerana penglibatan ibu bapa itu merupakan salah satu faktor dan pendorong penting yang boleh menjadi motivasi kepada anak-anak untuk menghadapi cabaran yang akan datang ini. Kita perlu ingat kumpulan yang ada dalam Dewan hari ini adalah kumpulan pertama di mana EBSR dimasukkan pada tahun 2020, dan juga mereka juga kumpulan pertama yang di mana tarikh SPM itu akan dianjakkan lebih awal. Jadi cabaran itu sangat penting untuk semua yang terlibat. Jadi saya menyeru kepada pihak ibu bapa bersama-sama membantu anak-anak untuk menghadapi cabaran ini dan juga untuk mereka mencapai kejayaan yang kita semua ingini. Untuk kamu murid-murid, perlulah bersedia untuk berkorban sedikit masa, tenaga dan berusaha dengan lebih sedikit untuk mencapai kejayaan ini, kerana tiada siapa yang dapat membantu kita selagi kita tidak membantu diri sendiri. If you fail to plan, you are planning to fail. Akhir kata, melalui pelaksanaan program ini diharapkan agar semua guru dan murid mendapat manfaat serta memberi implikasi positif ke arah kecemerlangan dari aspek sahsiah, akademik, curriculum dan akhlak. Saya amat berharap pada semua bapa yang hadir hari ini akan sentiasa menyokong program-program peningkatan akademik yang akan diajukan oleh pihak sekolah yang sebentar lagi akan dibentangkan oleh Puan Tengku Hairah. Dan marilah bersama-sama kita berdoa agar segala usaha dan perlibatan semua pihak akan membawa kejayaan, insya-Allah. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.